Kecoh betul semalam kan? Kecoh. Lepas saja PMX umumkan lantikan baru ahli kabinet, satu nama yang cukup menonjol naik dekat media sosial semalam, Timbalan Menteri Agama, Ustazah Marhamah Rosli. Betul? Wallahualam. Sama ada kontroversi yang melanda Ustazah Marhamah ini benar atau tidak, bukan kita yang tahu cerita di sebalik cerita. Namun paling penting, perkara ini perlu diambil serius oleh PMX juga oleh Ustazah Marhamah Rosli, sebab isu-isu sampingan begini akan menjejaskan kredibiliti beliau sebagai Timbalan Menteri Agama. So, you have to tackle it sebelum ianya makin kuat dan makin merebak. Nampak? Dan saya sangat suka dengan 3 nama yang dilantik dalam kabinet. Yang pertama, YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Hasan, yang kiranya macam naik pangkat lah kan. Menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Sangat sesuai, sangat bagus dan cukup kredibel. Betul? Ya, ramai yang setuju tu. Yang kedua, saya sangat suka bila mana YB Steven Sim ditukar portfolio kepada Menteri Pembangunan dan Usahawan Dalam Korporasi. Kenapa tahu? Sebab sepanjang beliau dalam kesemuan, Masya Allah, Tabarakallah, ada 14 RU yang jika saya tak silap telah pun diluluskan dan diinisiatifkan oleh YBCOC bersama dengan tim kesemuan. Dan ini satu benchmark yang sangat tinggi, satu pencapaian yang sangat cemerlang. Dan of course, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menanti-nanti hadirnya YBCOC yang akan insyaAllah mencorakkan satu yang impact cukup besar dalam kementerian yang baru. Betul? Yang ketiga, YB Akmal Nasrullah Muhammad yang dilantik sebagai Menteri Ekonomi. Kenapa tahu? Sebab beliau sangat agresif, beliau sangat tegas dan beliau berpegang kepada prinsip, malah beliau tidak segan-silu untuk melasah mereka yang gagal mematuhi peraturan ketika beliau menjadi Timbalan Menteri sebelum pada ini. Nampak? Wallahualam, kita doakan yang baik, yang bagus, yang hebat untuk kabinet yang dirombak secara besar-besaran oleh PMX ini. Dan tentunya kita tak sabar untuk menanti apa yang akan dibuat oleh YB Ramanan Ramakrishna yang dilantik ke portfolio sebagai Menteri Sumber Manusia. Benchmark yang telah dicapai oleh YB Steven sangat tinggi untuk Kementerian Sumber Manusia kesemua. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the best. Semua dan tahniah.